Assalamualaikum guys, jumpa lagi di YouTube channel Akram Bazali. Believe that. Channel RM50. Video kali ni akan kena buat dengan Izana lah. Tapi challenge untuk kita dua orang ni habiskan dekat bazar tu hanya RM50. So macam mana? Sauk cabaran tak? Banyak RM50. So nak beli apa je? Nasi. Selain nasi, Air. selain air, Nasi kerabu. kita tengoklah apa yang kita boleh beli dengan RM50 tu, dah berapa itemnya. So kita jumpa di Bazar Ramadan. Okay guys, so kita orang dah sampai bazar. Dengan Izana dah sampai bazar. Bazar ada kat sana. Nampak? Kita naik. Kita tengah melintas jalan. Tengok kat mana. Apa yang kita balik. So ada bazar kat sana. Jom. Bil kereta. Sini. Awak dah tahu dah nak makan apa? Dah jumpa. Makan apa? Ya, nasi ikan bakar. Jom kita pergi cari makan dulu. Awak? Saya nak nasi kabu. Tapi tak jumpa pun nasi kerabu tadi. Aku kena tengok balik ya. Jom. Okay. Baru habiskan RM5 dekat sini. Mana tunjuk air? So kita ada lagi RM45. Okay guys, so kita dah beli dah barang ni. Cuma air dengan nasi Izana, nasi ikan bakar. Kat sini pun balance 23. 23, air RM5 dengan makan apa? 22. Balance tinggal lagi 23. So ikan bakar saja pun dah berapa dah. So kita tengok challenge berapa ni. Challenge 50 kita. Kita orang nak pergi bazar lain pula sebab kita orang nak cari ni, Zana nak cari nasi kabu sebab dia mengidam. So, tak apalah sebab sini kita ada nasi kabu, kita cuba cari tempat lain. Kita pakai yang balance yang mana ada. Berapa ringgit? 23. So 23 kita tengoklah habis untuk apa 23. So kita jumpa kat bazar seterusnya. Let's go. Okey. Lepas tu nak solok lada kan? Boleh. Satu je? Satu. RM13 kan? Okay guys, so yang ini kita ada nasi dengan ikan bakar dengannya sayur ulam dia ni. Total ni RM22. Nasi ikan bakar dengan ulam ni RM22 untuk Zana. Yang Akram punya nasi kerabu ni RM13 kan. Nasi kerabu RM13 ada lauk ayam masak merah dengan solok, orang kata solok apa dah. Akram tinggal. Lepas tu Akram beli akot RM4. 5 ni lah. Air beli air biru ni apa nama Akram tak ingat. Ijan ni air apa Salero. Air apa Salero ni kita orang nak try lah. Total item ada 1, 2, 3, yang ni kali 4, 5. So 5 item habis RM50. So tak habis RM50 pun habis RM49. RM1 baki. So RM1 nak beli apa, tak ada nak beli apa. Tapi inilah
Zana beli nasi dengan ikan bakar ni RM22. Oh, so nampak pencuci mulut hanya satu makanan sajalah. So tak apalah, ni rezeki untuk hari ni. Inilah challenge RM50 untuk bazar Ramadan. Okay guys, so challenge RM50. Yang macam Akram cakap lah, untuk RM50 macam Akram dengan Zana ni habiskan untuk bazar RM50 5 item, iaitu nasi dengan ikan bakar, nasi kerabu, lauk ayam masak merah dengan kok, dengan air 2 air, air biru dengan air hijau tu, air apa tak ingat nama. 5 item untuk RM50. So ok lah, berbaloi jugalah. Boleh habis tak semua makanan ni? Boleh habis tak makanan ni? InsyaAllah harap boleh habis lah, sebab nampak tak banyak pun. Sekarang ni nampak lapar, nanti lepas makan ni takut tiba-tiba kenyang ke, terlapar kenyang ke. Mungkin Akram tak tunjuk lah yang kita orang tengah makan ke apa. Kita tengoklah sekejap lagi apa yang Akram ada nak tunjuk lagi ke apa. So kita tunggu sekejap lagi ya. Selamat berbuka untuk umat Islam.